So, kita boleh hantar. Halo, assalamualaikum. Halo, kopi Kemilo. Welcome to Drak Mana Channel. Hari ini kita akan ke negeri Perlis. Jadi kita pergi jalan-jalan di Perlis, di UUM. Hantar anak buah kita masuk daftar. Let's go. Lagi kena pakai formal. Kita ambil semua. Sebab takut visual sangat ni. Pendaftaran pelajar lelaki berada di sebelah kanan. Manakala pendaftaran Ni saya yang tolong biar diorang angkat. Cepat sikit diorang. sebelah kiri. Para pelajar diminta untuk menyediakan slip registration semasa proses mendaftar. Para waris tidak dibenarkan berada di dalam kawasan kemah pendaftaran. Hanya seorang pelajar sahaja yang dibenarkan berada di dalam kawasan kemah pendaftaran. Dua bit. So, kita boleh hantar dia. Diorang tak bagi kita masuk dalam tu. Cuma dia ni. Kat bawah ni kan. Okey, bolehlah hantar kalau kat bawah. Nina. Lambai. Baik, jap. Bye. Selamat. Bye.